Bang, saya ni tak tahu apa-apa bang pasal kereta. So, hari ni memang nak hantar servis, buat full servis lah. Okay, baik. So, apa masalah kita bang? Okay, yang first, lepas kita dah jack ke atas ni, yang sekarang first yang kita dah nampak kan, abang tengok physical tayar abang Wih, tak perasan. Memang kalau kita tengok daripada muka luar, memang tak nampak yang dia punya dah ada apa, dah keluar benang. Yelah, Ni bukan dah keluar benang bang, ni dah ada dah wire dia sekali. Sebenarnya lah. So sama juga bang, tayar belah kanan kan lebih kurang lah, dah keluar sikit dah. Oh. So yang ni first lah kita nampak. Lepas tu bila dah jack kereta kat atas, abang boleh tengok lah keadaan abang punya undercarriage ni semua dah pakai cable tight dah ni. Okay bang, tak, cerita dia memang CV yang kita buat lower lah bang. Saya tu hari naik parking dia tinggi, tersagat pula. Oi, masuk air. So dia macam tu lah bang. Tu yang sagat ni. Tapi kalau boleh saya nak, dah potong kan. So memang kita orang dapat data ni tadi dah belum ada ni. Mungkin maybe bengkel yang sebelum ni dia orang dah buat lah temporary untuk potong dulu. Okay. Tapi kalau nak tukar pun boleh lah ni. Boleh, kalau nak tukar benda ni, memang dia satu set ni, undercarriage ni, dia ada cover tau lagi ni. So nanti kalau abang nak, kita boleh tengok harga dulu, quotation. Nanti apa-apa kita WhatsApp kat abang. Tadi dah kita tukar autopilot. So far lain tak ada apa lah bang. Tayar aku 44 kita orang dah tambah angin lah. Tapi advice saya, tukar tayar dulu abang. Sebab tayar ni boleh jadikan safety jugalah ni. So kalau takut abang over sangat bawa nanti pecah tepi jalan, lagi salah juga ni. Guys, nasib baik brother ni bagi tahu aku. Tayar aku pun dah haus, bearing aku pun dah problem. Kalau tak aku ingat nak servis macam biasa. But thank you bro. Okay bro. Korang memang padu lah. Korang siap bagi aku knowledge semua kan. Best. Okay.